Bayangkan ini, tempat rawatan lengkap dengan doktor dan sistem penjagaan. Ini bukan hospital moden. Lebih 2,500 tahun lalu, tamadun India sudah memilikinya. Ia dikenali melalui sistem Ayurveda. Rekod menunjukkan kewujudan pusat rawatan yang tersusun. Pesakit dirawat mengikut diagnosis tertentu. Lebih mengejutkan, mereka sudah mempunyai kaedah pembedahan yang terperinci. Seorang tokoh bernama Sushruta menulis teks perubatan yang sangat lengkap. Ia mengandungi ratusan prosedur dan alat pembedahan, termasuk teknik membaiki hidung yang rosak, sesuatu yang hari ini dikenali sebagai pembedahan plastik asas. Ini bukan rawatan biasa. Ini sistem perubatan yang terancang dan berstruktur, dengan latihan, pemerhatian dan dokumentasi. Dan yang paling menarik, sebahagian teknik ini menjadi asas kepada perubatan moden. Fikirkan sejenak. Kalau 2,500 tahun lalu, mereka sudah mampu melakukan rawatan kompleks. Sejauh mana sebenarnya ilmu perubatan tamadun purba? Bayangkan ini, menghantar mesej merentasi ribuan kilometer tanpa teknologi moden. Namun Empire Inca sudah melakukannya lebih 500 tahun lalu. Mereka membina rangkaian jalan sejauh lebih 40,000 kilometer, merentasi gunung, hutan dan lembah yang ekstrim. Lebih mengejutkan, mereka tiada tulisan formal seperti tamadun lain. Sebaliknya, mereka menggunakan sistem kuipu, tali dengan simpulan khas untuk menyimpan maklumat. Mesej dihantar melalui pelari, dikenali sebagai caskui. Setiap pelari berlari jarak pendek, kemudian menyerahkan mesej kepada pelari seterusnya. Sistem ini sangat pantas dan teratur, seolah-olah rangkaian komunikasi hidup. Ini bukan sekadar penghantaran mesej. Ini sistem logistik yang sangat efisien tanpa teknologi moden. Dan yang paling menarik, sebahagian jalan ini masih digunakan hingga hari ini. Fikirkan sejenak, bagaimana tamadun tanpa tulisan dan mesin boleh urus empayar sebesar ini? Dan kalau sistem mereka sudah seefisien ini, apa lagi yang kita belum faham tentang kebijaksanaan mereka? Bayangkan ini, melukis bentuk dunia, tanpa satelit, tanpa kapal moden. Namun lebih 2,300 tahun lalu, manusia sudah melakukannya. Seorang ilmuwan Yunani bernama Eratosthenes mengira saiz bumi, hanya menggunakan bayang-bayang matahari di dua lokasi berbeza. Lebih mengejutkan, kiraannya hampir tepat dengan ukuran moden hari ini, dengan perbezaan yang sangat kecil. Bukan itu sahaja, beliau juga melakar peta dunia berdasarkan pengiraan tersebut, menggunakan konsep latitud dan longitud asas. Ini bukan sekadar tekaan, ini matematik dan pemerhatian yang sangat teliti. Semua ini dilakukan tanpa alat moden, tanpa teknologi canggih, namun hasilnya masih relevan hingga hari ini. Dan yang paling menarik, kaedah ini masih diajar dalam sains moden. Fikirkan sejenak, bagaimana manusia purba boleh memahami bentuk dunia dengan begitu tepat? Dan kalau mereka sudah capai tahap ini, apa lagi pengetahuan asas yang sebenarnya telah lama kita warisi? Bayangkan ini, mengawal air sungai besar, tanpa jentera moden. Namun lebih 2,700 tahun lalu, manusia sudah melakukannya. Di China, tamadun purba membina sistem Dujiangyan. Ia bukan sekadar empangan biasa. Ia adalah sistem pengairan yang mengawal aliran sungai tanpa menutupnya sepenuhnya. Lebih mengejutkan, sistem ini membahagikan air kepada beberapa saluran untuk mengelakkan banjir dan pada masa sama membekalkan air ke kawasan pertanian. Semua ini direka berdasarkan bentuk semula jadi sungai. Tiada konkrit moden, tiada teknologi berat. Namun sistem ini masih berfungsi hingga hari ini, selepas lebih 2,000 tahun. Ini bukan sekadar binaan, ini kefahaman mendalam tentang alam dan kejuruteraan. Dan yang paling menarik, ia membantu kawasan tersebut menjadi subur dan stabil selama berabad-abad. Fikirkan sejenak, bagaimana tamadun purba boleh mengawal alam dengan begitu tepat? Dan kalau sistem ini masih digunakan hari ini, apa lagi teknologi lama yang sebenarnya lebih maju daripada sangkaan kita? Pada tahun 1930, seorang pemburu bernama Joe Labelle menemui sebuah perkampungan kecil yang kosong. Tempat itu dikenali sebagai Anjikuni Lake. Apa yang pelik? Semua rumah masih lengkap, makanan masih ada, senjata masih tersusun, tapi tiada seorang pun manusia di situ. Seolah-olah
Seluruh kampung itu hilang serentak. Lebih mengganggu, api unggun masih menyala ketika ditemui. Dan ada laporan mengatakan, anjing-anjing yang diikat ditemui mati kelaparan. Tiada tanda pergaduhan, tiada jejak perpindahan. Hanya sunyi. Kes ini dikenali sebagai Anjikuni Village Mystery. Sehingga hari ini, tiada penjelasan yang benar-benar pasti. Apa yang boleh buat satu komuniti lenyap begitu sahaja? Dan kalau mereka semua pergi, kenapa tiada seorang pun yang pernah ditemui semula? Atau mungkin mereka tidak pernah pergi?